Jemaah muslimin rahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita berada pada 5 ke 6. Hari ini 5 ke 6 Zulhijjah. 5 kan? 5 Zulhijjah 1446 Hijrah. Kita telah pun berada di hujung tahun, tuan-tuan. Kita berada 6 Zulhijjah ya. Ini 6 Zulhijjah. Kita berada di hujung tahun Hijrah yang mungkin ramai orang tak perasan. Orang mungkin perasan tentang raya haji, raya korban. Orang perasan tentang haji, kawan-kawan kita yang pergi mengerjakan haji. Tapi orang mungkin tak perasan bahawa kita sebenarnya berada di bulan yang terakhir dalam tahun hijrah. Tahun hijrah ni kita punya. Yang Muharram, Safar sampai Zulhijjah ni kita punya. Yang Januari, Februari sampai Disember tu bukan kita punya. Itu siapa yang punya? Itu yang mengasaskannya, nama dia Pope George Rian. Dia panggil kalau bahasa Arabnya sebagai takwim miladi, sempena kelahiran Nabi Isa alaihissalam tu. Yang kita ni, yang Muharram Safar ni diasaskan oleh Umar bin Al-Khattab Al-Faruq. Dia digelar sebagai Al-Faruq kerana dia adalah pembeda antara hak dan batil. Al-Faruq. Yang Rasulullah sebutkan, sekiranya selepas aku ada Nabi, maka Umar lah yang layak. Dia lah yang mengasaskan kita punya takwim ni. Dan kita berada pada tahun yang ke-1446 Hijrah. Berada di bulan terakhir Zulhijjah. Maka ibu ayah dimati Allah sekalian, sebab itulah di bulan ini Allah datangkan dua ibadah yang besar kepada kita. Ibadah haji dan ibadah korban itu diletakkan dalam bulan ini. Kita telah melalui Muharram dengan awal Muharramnya, dengan Ashuranya, dengan Ramadannya, dengan macam-macam. Maulidur Rasul, Nisfu Sya'ban, semua dah lepas dah. Ini yang terakhir. Sebelum nanti ulang balik, kembali semula ke Muharram. Dalam bulan ini Allah letakkan dua ibadah yang besar, iaitu haji dan juga ibadah korban. Maka dua ibadah ini, sebenarnya mati Allah sekalian, dari segi konsep ibadahnya dia dikenali sebagai ibadah badaniyah dan maliyah. Ibadah badan dan ibadah harta. Kalau solat, dia ibadah badan, ibadah badaniyah atau jasadiyah. Puasa, ibadah badan. Kalau kita nak solat, kita tak keluarkan modal lah. Kita menggunakan kekuatan fizikal kita untuk solat. Kita puasa menggunakan kekuatan fizikal kita untuk menahan diri daripada makan, minum dan sebagainya. Zakat, ibadah maliyah. Mal ni harta, mal. Baitul mal. Dan dalam ibadah haji dan korban ini bergabung dua ibadah, iaitu jasadiyah dan maliyah. Kita kena keluarkan sedikit harta untuk mengerjakan haji. Ada yang kena 20,000, ada yang kena 70,000, ada yang kena 100,000. Dan juga jasadiyah, fizikal. Tahun ni rakan-rakan kita yang berada di Mekah, tuan-tuan, hebat cabaran diorang ni. Sekarang ni 50 darjah Celsius. Saya dapat gambarkan 50 darjah Celsius ni. Ya Allah, kita kat sini apa? 37.
37 pun kita tak boleh tahan dah. Ni 50. Orang Saudi memang mengatakan bahawa panas melampau. Ni tak apa lagi nama syair ni. Allahu Akbar, kita doakan sama-sama tuan-tuan. Itulah perlu kepada jasad, mana perlu kepada kekuatan fizikal selain daripada harta yang dikeluarkan. Begitu juga dengan korban. Korban yang kita lakukan, kita tak pergi sana, kita buat korban. Maka korban itu juga gabungan dua ibadah. Ibadah maliyah dan ibadah jasadiyah. Keluarkan sedikit harta, mungkin ada orang yang korban seekor kambing, 1,000 lebih, 1,600, 1,300, 900. Ada orang yang masuk satu bahagian, mungkin 800,500, ada yang 900. Ikutlah, ada yang nak buat luar negara, 400, 300. Tetapi dia tetap kena mengeluarkan sedikit hartanya. Dan ada juga di sana ibadah jasadiyah. Dia mesti mengagihkan daging-daging korban ini kepada sekurang-kurangnya satu bahagian yang wajib. Pembahagian daging korban ini dia boleh jadi 3 bahagian, dia boleh jadi 2 bahagian, dia boleh jadi 1 bahagian. Yang selalu kita buat itu 3 bahagian. Tak semestinya mesti 3 bahagian. Boleh jadi 2 bahagian, boleh jadi 1 bahagian. Orang yang buat korban wajib. Korban wajib, macam mana datangnya korban wajib? Orang yang berwasiat. Wasiat kepada ahli waris dia untuk dibuatkan korban. Kalau ayah tak ada umur, tak panjang umur tahun ni, minta Along nanti masukkan ayah 1 bahagian korban kat masjid kita tahun ni. Itu sebagai wasiat. Itu korban wajib. Ataupun kita bernazar. Nazar ni asal daripada ibadah sunat, tapi kita jadikan dia wajib bagi diri kita. Kita mewajibkannya. Kita tukar taraf dia menjadi wajib. Korban sunat, tapi anak dapat masuk universiti, anak dapat kerja, kita nazar. Alung dapat kerja, ayah nazar seekor kambing, korban seekor kambing. Maka korban yang asalnya sunat menjadi korban wajib, nazar. Nazar ni pahalanya melebihi daripada pahala sunat, tuan-tuan. Ini satu kaedah. Bagaimana kita nak melipat gandakan pahala sebagai melebihi daripada pahala yang dijanjikan. Kita berada di Mekah, kita buat satu amalan sunat di Mekah, pahalanya 100,000 kali ganda. Kita nak jadikan pahala itu melebihi daripada 100,000 kali ganda, kita nazar. Ini kaedah. Keluar daripada hotel, aku bernazar untuk buat tawaf sunat 7 kali pusingan di Kaabah. Maka 7 pusingan kita itu bukan pahalanya 100,000, melebihi daripada 100,000 kali ganda. Begitu juga kalau siapa yang nak buat korban nazar, begitulah kaedahnya. Cuma kena ingat, korban wajib ini tak boleh ambil sikit pun daripada daging. Tak boleh. Kita pun tak boleh ambil. Orang yang bertugas ke, yang menguruskan semua tak boleh ambil. Wajib kesemuanya diberikan kepada fakir miskin. Tengok je lah. Tengok lembu. Tengok daging itu berlalu saja. Itu memang sedekah yang terbaik lah. Sedekah yang terbaik mana kita bagi. Bagi semuanya. Kan? Kemudian korban wajib juga boleh terjadi dengan wakaf bersyarat. Wakaf bersyarat. Macam mana wakaf bersyarat? Contohnya masjid ni nakkan pembesaran. Dewan solat utama dah penuh, tak boleh tampung. Ada ahli jemaah kita, tanahnya sebelah daripada masjid. Kita minta dia suruh jual, dia tak nak jual. Betul kita kata haji, kalau tak nak jual haji, tanah ni wakafkanlah pada masjid. Kita nak besarkan masjid ni. Lalu haji tu cakap, boleh, saya boleh wakafkan tanah saya ni dengan syarat
setiap tahun masjid perlu buatkan korban seekor lembu untuk saya. Maka itu menjadi wakaf syarat. Wajib. Maka masjid berganti pengerusi pun kena ingat, mesti kena buat, wajib kena buat. Kerana ada orang dah wakaf syarat. Dan wakaf syarat ini dibenarkan. Ini kaedah orang pandai sebenarnya. Dia meninggal dunia pun pahala korban dia sampai kepada dia. Ini wakaf syarat. Tiga-tiga ini termasuk dalam korban wajib. Dan semuanya ini memang tak boleh ambil. Serah semua kepada fakir miskin. Perlu kita ingat juga, ibu yang dimati Allah sekalian, pembahagian yang wajib bagi daging korban ini kepada fakir dan miskin saja. Dia tidak ada kepada mu'allaf, dia tidak ada kepada ibnu sabil, anak-anak yang belajar, dia tidak ada untuk orang yang berhutang, dia tidak ada. Tidak ada yang 8 asnaf zakat itu bukan pembahagian untuk korban. Itu pembahagian zakat. Maka kena ambil maklum, selalu orang tengok, oh anak yatim bagi daging korban. Tak boleh bagi. Anak yatim tu hanya boleh bagi pada pembahagian yang sunat. 3 pembahagian yang untuk orang daging korban ni, pembahagian yang wajib, pembahagian yang sunat, pembahagian yang harus. Kena ingat. Saya berbalik kepada tadi ada asnaf. Ambil maklum. Ada orang nak bagi kepada ibu tunggal. Ibu tunggal ni ada pencen. Arwah suami dia dulu meninggal pun ada pencen. 2 pencen. Kita nak bagi pembahagian yang wajib kepada dia. Tak boleh. Dia boleh dapat hanya pembahagian yang sunat. Bukan pembahagian yang wajib. Kadang-kadang kita nak bagi madrasah. Pun satu hal juga. Boleh nak bagi kepada anak-anak madrasah, tapi pembahagian yang sunat, bukan pembahagian yang wajib. Kerana ibnu sabil itu, anak-anak yang layak menerima zakat, dia layak menerima asnaf zakat. Dia tak boleh layak menerima asnaf korban. Melainkan dalam madrasah itu ada anak-anak asnaf. Begitu juga kalau madrasah tu buat. Madrasah tu buat, dalam tu tak ada anak asnaf pun, semua kebanyakan anak yatim. Ataupun orang biasa yang hantar anak ke madrasah. Maka madrasah kena cari orang kampung yang asnaf untuk dia bagikan pembahagian yang wajib. Jangan di pembahagian yang wajib dia bagi kepada anak-anak madrasah dia. Sedangkan anak-anak madrasah itu bukannya termasuk dalam kategori yang wajib. Ni fakir miskin. Orang duk tanya macam mana nak fakir miskin? Mana ada fakir miskin kita kat sekarang ni? Kita yang tahu kat kampung, kita nilai tuan-tuan. Kalau ikut Melaka ni, dikira B40 ataupun bawah lah B40 ni, RM1,020 punya pendapatan ke bawah, itu dikira. Kalau KL, RM4,500 ke bawah, miskin. Selangor 1,000 lebih juga dikira miskin. 1,200 macam tu dikira miskin ke bawah. Kita lah nilai. Kena jaga-jaga dengan senarai yang tahun lepas. Kadang kita main ambil je senarai daripada PKK ke. Sekarang ni dah ada e-kasih. Kalau kita tengok pada e-kasih ada senarai tu. Tapi kita yang kalau misalnya ada senarai kampung, kita kena tengok juga. Mungkin tahun lepas dah asnaf. Setahun dia buat bisnes dia menjadi. Buat bisnes kat TikTok menjadi. Dia dah jadi orang yang sepatutnya bagi zakat pula. Maka dia tak boleh layak terima. Mungkin juga ada orang tahun lepas yang dia tak layak terima. Tapi tahun ni mungkin dia layak terima. Fakir, miskin. Itu 2 sahaja yang boleh diberikan daging korban pada pembahagian yang wajib. Pada pembahagian yang wajib. Ini kena ambil maklum tuan dalam hati Allah sekalian. Baik. Kita lihat kalau pembahagian pada korban sunat. Kalau saya nak teruskan tentang pembahagian ni tadi, yang kata ada 3 ni, saya teruskanlah. Tadi saya sebut dah tentang
asnaf ini adalah pembahagian yang wajib. Ada pembahagian yang sunat. Pembahagian yang sunat ni siapa dia? Orang yang bertugas, orang yang tak bertugas, orang yang datang, orang yang tak datang tolong, orang yang duduk rumah mengangkang aja tengok TV. Dia bukan datang pun. Dia tahu sekilo sampai kat rumah dia. Sekilo yang kita bagi pada orang yang tak datang bertugas tu dengan orang yang datang bertugas tu dia sama. Sebab apa? Tidak ada upah dalam korban. Haram memberi upah bagi daging korban bagi siapa-siapa saja pun yang terlibat dengan korban. Orang yang terlibat dengan korban ni digelar istilahnya hazar. Hazar ni semua yang terlibat dengan korban haram menerima upah daripada daging korban. Dia bekerja daripada pagi sampai ke tengah hari ke, dia tak kerja langsung ke, apa yang kita bagi itu adalah hadiah. Hadiah, kena ulang hadiah, bagi pulang ke hadiah, bagi daging ke hadiah, bagi benda dalam hadiah, bagi kepala hadiah, ekor hadiah, semua hadiah. Tidak ada upah. Orang yang menyembelih tak boleh tuntut upah. Boleh upah, kita bagi duit kepada dia. Selepas kita bagi duit kepada dia, kita bagi sekilo kepada dia. Sekilo itu bukan upah, sekilo itu hadiah. Perlu dididik masyarakat kita, tuan-tuan. Orang kampung kita ni perlu dididik. Kan dia datang ni, dalam kepala dia nampak ekor dah. Ekor aku punya. Daripada rumah, dia tahu, oh masjid sebeli ada 5 ekor. Ekor tu semua mesti aku punya. Itulah nak tegur otai, tak berani nak tegur. Itu nampak dah ekor-ekor lembu tu masuk dah, ada dah dalam motor dia. Dah jaga. Kita makan benda yang syubhah, benda yang haram. Ingat korban ni ibadah. Orang kita ni pantang tengok benda free. Orang kita ni dia pantang tengok benda free. Bukan dia tak pernah makan daging pun, tapi pasal benda tu free. Dia tak perasan itu ibadah. Ada perlu keizinan kepada peserta. Peserta korban adalah hak milik mutlak kepada daging-daging korban itu. Ini kena jaga. Ini pemberian yang sunat. Dan pemberian yang sunat ini, kalau ada dalam 200 pintu kat kampung kita, kita pun dah bagi edar, patah balik 10 bungkus. Mana 10 rumah. Kenapa? Balik kampung semua. Pergi berjalan. Nanti dia dah balik, dia tuntut. Mana daging korban aku? Dia tak layak untuk tuntut. Tak boleh tuntut anda. Tak menjadi kesalahan kepada kata korban, tak bagi kepada dia, tak jadi satu kesalahan. Kita nak selesaikan pada hari korban, semua ni kita tak mesti simpan lagi dah. Itu saya sebut contoh 10 bungkus, boleh kot bagi-bagi, letak rumah pengungsi 2 bungkus, rumah susah. Kalau dah sampai 200 bungkus, kalau sampai 50 bungkus, nak letak mana? Pada sejuk pun terperanjat. Maka selesaikan pada hari itu juga. Mana yang ada kita bagi semua. Lepas dia dah balik kampung, balik sini dia tanya, mana daging korban aku? Aku dengar orang kata 5 ekor. Masjid sembelih, tapi sekilo pun tak sampai ke rumah aku. Dia tidak layak untuk menuntut kerana dia adalah pihak yang hanya sunat saja menerima daging korban. Sunat menerima daging korban. Ingat tu, bukan wajib terima. Bukan wajib terima. Malah saya nak betul yang asnaf itu pun, contohnya lah, kita ambil contoh. Ada 10 asnaf, 10 memang keluarga yang layak untuk menerimanya. Contohnya masjid ni kita buat, ada dalam kata 3-4 ekor, kita menetapkan pada 5 keluarga pertama. Itu adalah pembahagian wajib kita pada 5 keluarga. 5 keluarga yang kedua, surau ada buat, atau surau buat, surau punya bahagian yang wajib nanti bagi kepada 5 keluarga yang kedua. Contoh,
Salah seorang daripada 5 keluarga asnaf yang 5 pertama tadi, dia kata, yang kedua tadi, yang tak dapat daripada masjid ni, kenapa masjid tak hantar kat aku? Tak boleh nak tuntut. Kita sudah pun mengeluarkan bahagian yang wajib kepada asnaf, itu sudah pun dikira melepaskan tanggungjawab untuk pembagian yang wajib. Soal kita nak bagi kepada asnaf yang mana, itu atas budi bicara kita. Sini ada buat korban, surau pun ada buat korban, jadi kita pakat dengan surau. Okey, ada 10 orang yang layak terima bahagian yang wajib. Okey, 5 keluarga ni masjid cover kepada bahagian yang wajib. 5 keluarga yang seterusnya surau cover. Boleh saja. Tak semestinya masjid perlu memberikan kepada ke 10-10. Nanti surau pula bagi pada 10. Boleh nak buat macam tu. Kalau tak buat macam tu pun boleh. Boleh. Orang yang wajib tadi pun dia tak boleh nak tuntut. Ini kalau yang sunat. Yang wajib dia tak. Aku dapat daripada masjid dia, surau tak bagi pun. Surau dah ada dah. Lepas dah tanggungjawab surau. Dia dah bagi pada keluarga yang lain yang memang asnaf juga. Selesai tanggungjawab. Tu tuan-tuan. Ambil perhatian ni. Ni banyak berlaku ni. Saya sendiri ada pengalaman. Yang cerita balik kampung ni, dia belajar daripada warung ke warung, tak dapat sekilo. Sekilo daging tak dapat, daripada warung ke warung dia cerita. Apa dah surau buat korban, aku tak dapat. Sedangkan dia adalah bahagian yang sunat. Okey. Okey. Boleh saja. Jangan nanti kau belah kumpul kata, aku tak dapat pun daripada masjid. Aku tak dapat pun daripada surau sini, tak dapat. Dia tak boleh persoalkan. Ini kena faham. Kena faham betul-betul. Kemudian yang ketiga adalah pembahagian yang harus. Siapa yang harus ni? Peserta korban. Peserta korban yang harus untuk menerima daging korban. Kalau dia tak nak, dia sedekah semua pun boleh. Cuma menjadi satu sunat bagi orang yang masuk korban ini, dia ambil, jangan tinggalkan. Kalau katalah ambil yang daging semua, jangan tinggalkan bahagian dalam, terutamanya hati. Kerana Rasulullah SAW buat macam tu. Rasulullah bila buat korban, dia ambil sedikit saja. Digambarkan seolah macam Rasulullah ambil macam tu je. Rasulullah ambil bahagian hati, dah. Yang lain semua sedekah. Maknanya atas berbicara di antara pengurus korban dan juga peserta, berapa nak tetapkan, berapa kilo nak letak bagi orang yang masuk peserta, berapa nak letakkan, itu atas berbicara. Tepat. Baik. Itu 3 pembahagian. Boleh jadi juga dalam satu-satu pengurusan korban, dia jadi 2 saja, dia jadi 3. Macam mana? Ini biasa berlaku di Pantai Timur, tuan-tuan. Musim-musim raya haji ni, dia kahwinkan anak, dia beli seekor lembu, dia buat korban. Dia sembelih korban, dia ambil dah lebih kurang 5 kilo ke, dia bagi pada satu keluarga fakir miskin, dia bagi. Selesai pembagian yang wajib bagi dia, yang lain semua dia jamu orang kampung makan. Maka situ menjadi 2 pembagian. Mana pembagian yang wajib dan pembagian yang sunat. Dia tak ambil pun, dia semua memang jamu, niat dia nak jamu orang kampung. Dan boleh juga menjadi satu pembagian yang tadi, yang wajib tadi. Korban wajib hanya ada satu saja pembagian, iaitu pembagian yang wajib tadi. Ni kita cerita tentang pembahagian ni. Baik. Kita pergi balik daripada awal, sepatutnya saya cerita daripada awal, tak apa. Yang tu saya dah sentuh, saya terus ceritakan. Saya nak cerita tentang niat. Sekejap saya nak kongsi juga pada imam nanti. Tengok nanti tu imam tengok. Saya kongsi dulu pada imam, lepas tu kan. Ni dia. Okey. Tengok situ imam. Saya nak cerita tentang niat. Niat korban. Ini benda yang penting juga, tuan. Niat dalam ibadah ni wajib.
Kita solat perlu ada niat, puasa ada niat, zakat, haji semua ada niat. Maka korban perlu ada niat. Kita ambil korban sunat. Korban sunat ini kalau kita yang laksanakan, ni sebab kita ni di sini ni adat pelaksanaannya kita wakil kepada surau masjid. Sedangkan sebenarnya korban ni dia adalah amalan dan pelaksanaan individu. Bagi keluarga tu, kalau mesti katalah dia nak buat, ada saya jumpa di Batu Bendam, dia memang buat keluarga, dia pergi cari lembu, dia pergi pilih lembu. Semasa dia memilih lembu itu sudah pun dianggap sebagai niat. Itu pun sudah dianggap sebagai waktu dia untuk berniat. Dia sudah menetapkan, okey, lembu ni nak jadikan sebagai korban nanti ni. Tapi kita tak berlaku macam tu, sebab kita wakilkan kepada pihak surau masjid. Jawatan kuasa lah yang akan bercari lembu. Maka bagi peserta yang buat kaedah korbannya adalah dengan mewakilkan kepada surau masjid, waktu terbaik bagi niat ni adalah semasa sembelihan berlaku. Semasa lembu korban dia disembelih, itu waktu afdalnya untuk berniat. Maka bila begitu, maksudnya peserta korban perlu datang tengok lembu korban dia, tengok unta korban dia, tengok kambing korban dia. Sunat. Jangan tahu semua duit aja. Tak perlu tunggu 3 kilo. Masih kata nak pergi 3 kilo, tunggu kat rumah aja. Dia tak dapat pahala afdal tengok lembu korban dia, berniat depan lembu korban dia. Bila masa kita boleh melakukan sembelihan korban? Bila terbitnya matahari pada 10 Zulhijjah. Hari Sabtu ni nanti masuknya waktu syuruk. Pada hari Sabtu itu waktu boleh buat sembelih korban. Setelah berlalunya setengah jam dah lebih kurang, sebab dia kata masuknya terbitnya matahari pada 10 Zulhijjah setelah berlalunya kadar 2 rakaat solat Idul Adha dan 2 khutbah yang ringkas. Maka kita menganggarkan dalam setengah jam lah. Maknanya kalau 7 minit kita kata 7.30, 7.45 tu kalau ada orang buat sembelihan korban, sah dah sembelihan korban dia, walaupun dia tak pergi sembahyang hari raya. Dia tak pergi sembahyang raya tapi dia buat sembelihan korban. Sembelihan korban dia sudah sah kerana sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu untuk sembelihan korban. Yang kita buat selepas sembahyang raya itu waktu duha. Waktu duha itu waktu afdal. Kita boleh buat sampai siang, tengah hari, petang. Sembelihan korban pada waktu malam boleh, tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Okey. Maka bila kita buat sembelihan korban, kalau saya ambil apa yang kita lakukan kat sini. Sepatutnya 3 orang yang masuk korban di kedada. Nanti pengurusi sebut, okey ni kita nak sembelih dah ni semua, lembu dah siap tombang ni, okey, senarai nama. Okey, bulan bin bulan, semua ada? Okey, semua ada. Sebut senarai bukan niat. Sebut senarai bukan niat, tentang. Sebut senarai. Niat, dia maknanya peserta itu dia perlu berniat. Sahaja aku niat korban sunat satu bahagian daripada lembu ini, dan pahalanya untuk aku dan keluargaku yang hidup dan telah meninggal dunia kerana Allah Ta'ala. Itu niat dia. Sahaja aku niat korban sunat. Kenapa kena sebut sunat? Perlu sebut sunat kerana korban itu korban sunat. Kalau tak sebut perkataan sunat, korban itu bertukar menjadi korban wajib, tak boleh ambil daging korban. Korban sunat mesti kena sebut. Satu bahagian daripada lembu ini. Kenapa sebut lembu ini? Perlu ditentukan. Haiwan korban perlu ditentukan. Datang kat masjid 10 ekor, 7 ekor, mana satu? Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat. Bila pengurusi dah tentukan, okey, ni 7 nama pertama, ni lembu ni hitam ni, kita tumbangkan ni. Ni lah lembu kita. Maka menentukan, kita tengok, oh ni lembu ni. Dengan lembu ini. Saja aku niat korban sunat satu bahagian lembu ini. Ni lembu ni.
Dan pahalanya untuk aku dan keluargaku yang hidup maupun yang meninggal dunia. Maksudnya, kalau dalam satu keluarga, itu amanya kita pesan kepada anak-anak kita yang korban anak kita kecil-kecil, cucu kita kecil ni, tak payah masukkan nama, hari ni nama ayah, tahun depan nama ibu, lepas tu nanti kan nama alung dia kecil-kecil, anak kecil-kecil lagi ni. Tak perlu, tidak ada keperluan. Sebab orang yang sepatutnya masuk korban ni adalah orang yang boleh berniat, pandai berniat. Anak kecil-kecil itu tidak pandai berniat lagi. Tapi kalau anak kita dah besar-besar, kita kata, okey, tahun ni dah masuk nama ayah, tahun depan kita tak nama Alung pula. Kena ingat, Alung nanti kena berniat. Kita ajar dia. Kena dengan niat macam ni, supaya orang dalam rumah tu semua dapat pahala korban. Siapa pun nama yang kita letakkan untuk korban, orang dalam rumah tu semua dapat pahala korban. Begitu juga dengan orang yang meninggal dunia, mak ayah kita yang meninggal dunia, adik-adik yang meninggal dunia, ada anak adik yang meninggal dunia, semua